Lepas tu masa saya pakai topi, dia suruh buka topi. Saya nak tenangkan diri, saya nak mengaji. Dia ambil Quran tu, dia tarik macam tu, dia tengok, what is this? Saya cakap lah, this is Quran, this is my Quran. Jika put it inside your bag, dia tak nak. Dia orang terus suruh buka stokin, buka kasut. Saya cakap, saya buka kasut, saya tak nak buka stokin. Dia cakap, no, open, take off your socks, semua. Saya cakap, no, haram. Lepas tu dia suruh saya, dia paksa saya buka tudung. Saya cakap, no, it's haram. I am Muslim, it's haram for me to take off my hijab. Dia cakap, no. Lepas tu saya pegang juga tudung saya, sambil saya tarik, yang belakang ni dia tarik dah. Saya cakap, no, no, no. Sampai kawan-kawan saya yang non-Muslim, yang satu kapal dengan saya, diorang nangis. Diorang jerit dekat saya, Nur, be strong. Dia cakap, be strong. Lepas tu saya macam, saya cakap, no, it's haram, it's haram. Sampai diorang tarik betul-betul tudung saya. Lepas itulah betul-betul saya rasa macam, ya Allah, kau berikanlah balasan yang paling setimpal dengan kezaliman yang diorang buat dekat seluruh umat Islam kat dunia ni. Jadi bila diorang tarik saya punya tudung tu, lepas tu saya dibawa pergi ke satu ruangan yang mana di situ ada perempuan dan saya diperiksa untuk semua, disuruh buka semua. Sampai saya dah macam, ya Allah, saya cuma sebut ya Rab, tu je. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sampailah di satu yang sebelum saya naik bas ke penjara tu, sekali lagi tudung saya ditarik, hijab saya ditarik lagi. Dan time tu memang saya betul-betul selamatkan, sebab itu je yang ada tinggal, anak tudung dah tak ada, saya selamatkan yang tu. And then baju saya yang di bahagian dalam digunting sebab dia tak nak ada baju lain, satu baju je digunting. Dan kasut semua dibuka, tinggal kasut tu tak ada tali kasut dah, tak ada stokin. Sampailah pergi ke penjara, disuruh tukar baju penjara pun. Di sana pun kami diperiksa semua. Dan di situlah yang memang betul-betul dia memang tak bagi dah pakai hijab. Bila you lawan dia orang, you nampak tak dia orang ada macam takut ke? Dia orang takut sebenarnya. Dia orang sangat takut. Dia orang sangat takut. Yang banyak, yang paling lama dia jemur saya kat tengah panas tu. Sampai saya tak tahu, ni basah. Saya minta dekat Allah, ya Allah, jadikanlah panas ini sejuk ya Allah untuk aku. Aku rasa supaya aku tak apa orang kata pengsan ke, tak cedera ke. Terus diberi kekuatan lah. Bagi kekuatan, Alhamdulillah. Kita juga di penjara, sebab kita orang dah tak ada tudung kan. Dia dah ambil tudung semua. Kita punya inisiatif ramai-ramai pakai t-shirt putih dalam, dia bagi sweater, sweatpants dengan t-shirt putih. T-shirt putih tu kita sarung, ikat macam tu supaya jadi tudung tau. So selama 3 hari, sebab saya dengan Ardal adalah orang yang pertama juga sampai di penjara. So kita 3 hari 2 malam tu dengan kain putih.